Oh, lembut ya. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Woohoo! Woohoo! Depan aku sekarang CM Moto 675 SR yang aku dipinjamkan untuk buat video untuk bagi korang tengok. So video ni video first impression lah. Takut-takut sikit nak lenjan. Tapi dia punya quick shifter memang smooth lah. Smooth gila. Dia punya paling aku pegang-pegang aku terkejut dia punya throttle ni lah. Throttle ni memang walaupun dia bukan throttle by wire, tapi memang sangat-sangat smooth. Memang lembut gila. Memang sedap. Braking pun sedap. Aku tak ada benda sangat yang apa, tak ada spek yang aku nak cerita kat korang sekarang lah. Sebab sekarang ni lebih pada first impression lah. Tapi yang aku tahu dia punya horsepower 93 ke 95 horsepower macam tu. Dan dia punya torque 69 Nm torque. Aku tak ingat dia RPM berapa keluar habis torque dia. Tapi yang aku ingat memang tengah-tengah lah. Dia tak keluar awal sangat, dia tak keluar hujung sangat. Dia memang keluar dekat tengah-tengah. So memang smooth lah dia punya RPM tu. Dia punya apa, pergi tu. Tayar dia pakai memang sedap. Tadi kita orang pergi layang corner. Nanti korang tengok lah video POV ride tu kan. Korang tengok. Memang orang kata owner 2 biji, owner 675 yang follow aku ni, diorang baru beli tau. Baru beli masa 2 bulan lepas. Tapi diorang dah berani layang corner dengan motor ni. Mana kata motor ni punya handling memang superb. Memang best. Dia punya chassis memang padu lah. Dia punya pick up pun sedap lah. Aku compare dengan hari tu aku naik CBR 650R tu, aku rasa yang ni sedap lagi lah. Tengok duduk gear 4. Pulas je. Dan aku first time naik motor orang. Biasanya kalau corner ni aku tak berani nak agresif sangat lah. Tapi motor ni betul-betul buat aku gatal lah. Betul-betul buat aku nak aku rasa macam nak turun corner ni. Sabar motor orang. Memang steady lah. Memang dia punya handling memang rasa steady. Dia buat kau confident. Lepas tu quick shifter dia pun sedap. Tengok, aku confident nak potong double line macam ni. Sebab aku tahu motor ni ada power. Gear 5 bai.
corner dia mendekat weh. Weh, sedap weh corner. Weh. Aku tak cukup suggest lagi ke motor ni dekat korang. Korang belilah 675 ni. Sumpah best. Gear 5 pun ada power. Nak corner sedap. Shifting lembut. Downshift okey. Terbaik lah. Nasib ada kereta. Kalau tak ada kereta ni owner kat belakang tengah follow. Tengok aku lenjam motor dia. Biasanya aku takkan lenjam motor orang macam ni lah. Tapi ni sebab memang kau pegang tu memang rasa confident lah. Memang stable gila lah dia punya handling. Tengok corner dekat jalan tak rata pun dia steady. Oh, lubang. Senang je aku elak. Hari tu masa aku test ride CBR 650 tu kan, aku rasa macam dari segi dia punya pick up tu, dia punya orang kata henjut tu kan, aku rasa macam tak jauh banyak dengan aku punya 450. Tapi yang ni memang rasa sangat-sangat berbeza. Dan paling penting untuk aku jenis bukan kaki lenjang top speed punya orang. Aku suka main corner. Dan motor ni handling corner sangat best. Dan juga bila jalan tak rata tu, memang dia punya main sedap. Dia punya main tu memang steady. Corner jalan tak rata memang dia steady. So suggestion aku lah untuk korang yang tengah in the market for middleweight C50 punya kategori, korang boleh lah. Aku suggest sangat-sangat suggest 675 SR ni. Cuma 675 SR ni walaupun kat sini kita kata middleweight, kalau korang tengok dekat European punya channel lah, MCN kan, UK punya channel, diorang tak kelaskan motor ni sebagai middleweight. Sebaliknya diorang kelaskan dia sebagai super sport. So maybe that's the reason lah. Dia punya suspension semua sedap. Cuma kita nak letak dia super sport tu sebab power dia tak sampai 120, tak sampai 100 pun horsepower. So maybe sebab tu kita tak anggap dia sebagai super sport kan. Gang, aku harap korang dengar apa aku cakap. Sebab wind blast agak teruk sebab owner masih tak tukar lagi windshield yang tinggi So windshield ni memang rasa kat muka ni. Dengar tak? Test. Tak apa lah. Mula disebabkan aku tengok satu review dekat China kan, dia orang cakap dia punya position macam ZX6. Dan bila aku dengar macam ZX6, Hey, motor aku, hey. Kejar. Apa? Orang cakap macam ZX6 kan. So aku punya expectation dia punya position riding ni akan cram lah. Tapi tak ada lah, tak cram langsung. Memang comfortable untuk kau nak bawa straight. Dan sedap untuk kau nak main corner. Memang ngam-ngam lah. Aku rasa lagi selesa daripada aku punya 450 SR. Kalau korang kaki corner kan, aku suggest korang ambil motor ni bukan sebab apa tau. Korang tengok aku first time bawa ni.
Motor ni aku first time bawa, aku jumpa corner terus rasa confident nak corner. Kau tak rasa gayak langsung, tak rasa goyang langsung. Memang melekat bai dia punya corner. Tayar ni tayar China tau, brand CST. Bukan brand mahal pun. Tapi kalau korang tengok online mahal juga harga ni. Kau tengok aku duduk gear 6 ni. Pulas. Terus ada isi. Inilah kelebihan triple cylinder yang orang masih tak faham. Orang ingat kalau nak motor besar je nak 4 inline. Sebenarnya triple cylinder ni kalau main dekat jalan macam ni, bukan track lah, bukan masuk Sepang ke apa lah, komi dekat track macam ni track macam ni, jalan bukit macam ni kan, memang triple cylinder lebih superior lah berbanding 4 inline. Dia punya power sentiasa on tap, tinggal kau nak pulas je dia akan pergi. Pergi mana bang? Kata nak minum. Laju sangat tu. Dia tak dengar. Dia tak nampak kita. Dia nampak tak? Nampak? Weh, sedap weh. Aku first time bawa terus confident bai nak guna. Rasa melekat lah. Tak susah. Rasa melekat guna dia. Yang ni tak ada okey. Aku rasa lagi sedap dari motor aku. Tak tahu kau press sangat kot. Aku pegang, kadang-kadang aku pegang macam ni. Normal pegang macam ni lah. Tapi kalau time aku rasa macam nak rest sikit kan, aku pegang macam ni. Macam ni lah. Tak adalah sampai macam ni. So kita loosekan sikit tangan tu. Motor awak sedap sangat. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum. Ajam.